Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ni saya ada dua buah Camry ACV 50 nak jual bawah 40,000 saja tuan-tuan. Condition boleh dikatakan memang beli terus pakai saja tuan-tuan. Datang sini, test sama-sama dengan saya, okey? Yang pertama tuan-tuan, saya ada Camry ACV 50 yang ni 2.5 V-Spec tahun 2014. Condition memang tip-top tuan-tuan. Sebelum ni nombor plate dia pun special. Owner dah ambil balik tapi yang dia letak nombor plate running pun memang cantik tuan-tuan. PSG 885, okey? Kereta memang hitam ACV 50. Ni first time saya masuk warna hitam tuan-tuan. Memang sangat lawa, memang sangat kemas. Cat pun memang cantik. Rim pun dah pakai HRE tuan-tuan. Rim saja dah dekat 5-6 ribu. Okey, tayar 44 dah pakai Toyo CR1 tuan-tuan. Kereta ni memang sangat tip-top tuan-tuan. Boleh tengok bahagian dalaman dia. Memang 100% standard. Full body kit. Lepas tu dekat side step ni tuan-tuan, dia dah ada lampu. Tuan-tuan tengok seat leather semua cantik lagi tuan-tuan. Mileage pun baru 160,000 sahaja. Okey. Condition memang sangat-sangat cantik tuan-tuan. Yang ni memang beli terus pakai saja tuan-tuan. Tak percaya datang sini, kita tengok kereta depan-depan. Okey, tengok bahagian belakang. Untuk 2.5V ni dia datang dengan tirai bahagian belakang tuan-tuan. Seat dia pun memang cukup-cukup selesa, cukup-cukup luas tuan-tuan. Okey, kereta ni memang dah siap tuan-tuan. Tengok rim dia tuan-tuan, memang belanja. Tayar pun 44 CR1. Okey, nombor plate pun dah fancy dah tuan-tuan, 885. Huruf dia pun cantik tuan-tuan, PSG. Okey, dah datang siap dengan full body kit dah tuan-tuan. Kereta ni saya tak tahu nak cakap apa lagi tuan-tuan, tapi memang sangat cantik. Siapa yang datang sini, saya nak jual dengan harga 41,800 saja tuan-tuan. Dah siap Puspakom, dah siap tukar nama, siap boleh nego lagi tuan-tuan. Tak ada masalah, boleh nego sampai jadi. Okey. Yang ni tuan-tuan, Camry ACV 50 tahun 2013 tuan-tuan. Yang ni pun 2.5 V-Spec. Yang ni pun condition memang tip-top tuan-tuan. Memang sangat-sangat cantik. Tayar 44 dah pakai Hankook tuan-tuan. Okey, yang ni bahagian dalaman dia warna krim tuan-tuan. Yang ni bahagian dalaman dia warna krim. Yang ni trim-trim semua dia dah balut carbon fiber tuan-tuan. Memang kemas, memang cantik. Tengok. Tengok dah siap dengan road player tuan-tuan. Steering pun baru tuan-tuan. Mileage baru 130,000 saja tuan-tuan. Okey, ini macam mana owner surrender kat kita, kita jual bagi tuan-tuan. Kita tak ada buat apa-apa touch up tuan-tuan. Okey, seat pun dalam keadaan yang baik lagi tuan-tuan. Tengok bahagian belakang dia. Yang ni pun dah siap dengan tirai tuan-tuan. Sebab yang ni pun V-Spec juga 2.5. Tekan-tekan memang berdesuk tuan-tuan yang ni. Tapi yang depan tu memang cun tuan-tuan. Sebab dalaman dia warna hitam. Okey. Yang ni 2.5 V-Spec tuan-tuan. Tahun 2013 saya nak jual dengan harga 36,800 saja tuan-tuan. Dah siap Puspakom, dah siap tukar nama. Siap boleh nego lagi tuan-tuan. Mana-mana tuan-tuan yang berminat dengan dua buah Camry ACV 50 yang saya review hari ini, tuan-tuan boleh datang cari saya di Rad Motoring Selayang, bersebelahan dengan Hospital Selayang. Mana-mana tuan-tuan yang berminat, call saya. Assalamualaikum.